Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Bismillah. Okay, semua boleh duduk. Okay, sebelum kita memulakan pembelajaran hari ini, saya nak tahu apa emosi ataupun apa perasaan kamu semasa masuk ke dalam bengkel RBT pagi ini. Okay, dekat depan ni kalau nampak ada 8 expression muka. Okay, jadi dalam kiraan 3, saya minta kamu untuk angkat tangan menunjukkan kamu punya expression pagi ini. Boleh? Boleh. Okay, dalam kiraan 3, 1, 2, 3. Okay, banyak yang buat 1, ada yang buat 6, happy. Okay, kita tanya yang happy dulu, okay? Okay, Hazim, kenapa happy? Masuk-masuk kelas happy. Kerana dapat belajar benda baru. Nampak benda baru, nampak apa? Nampak Lego. Ya, Nampak Lego dekat atas meja hari ini. Okay, Hazim, boleh tak popcorn siapa-siapa? Untuk saya tanya mood depa pula. Marsha. Marsha. Okay, kita tanya Marsha. Marsha tadi pilih 1. Okay, Marsha, kenapa excited? Rasa excited sebab nak mulakan pelajaran baru, lepas tu excited nampak Lego. Okay, sama juga excited nampak Lego, excited nak mulakan pembelajaran baru, subtopik baru. Okay, terima kasih Marsha. Okay, sedikit pengenalan untuk pembelajaran hari ini. Hari ini saya akan masuk bab 4 iaitu lakaran. Kita ambil subtopik 4.1 iaitu lakaran pictorial. Dan kita fokus kepada lakaran isometrik. Okay, sedikit makluman. Okay, standard kandungan untuk topik hari ini ialah 4.1 lakaran pictorial. Standard pembelajaran mengenal pasti teknik lakaran pictorial. Dan objektif pembelajaran untuk hari ini, maksudnya selepas tamat sesi pembelajaran, kamu dapat melukis sekurang-kurangnya 2 lakaran isometrik dengan betul. Dan kamu juga dapat melukis sekurang-kurangnya 2 lakaran bagi pandangan atas, pandangan sisi dan pandangan hadapan dengan betul. Okey? Maksudnya semasa sesi pembelajaran, pastikan kamu dapat menguasai kedua-dua objektif. Okey, boleh? Boleh. Okey. Sedikit pengenalan tentang lakaran isometrik. Apa itu lakaran isometrik? Lakaran isometrik ialah lakaran pictorial yang menunjukkan keseluruhan sesuatu pandangan objek. Keseluruhan pandangan tu macam mana? Macam kita nampak bentuk 3D. Bila bentuk 3D, kita nampak tak pandangan atas? Nampak tak bentuk sisi dia macam mana? Nampak tak bentuk hadapan dia macam mana? Okey. Gabungan kepada ketiga-tiga bentuk tu, pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi, gabung semua tu jadilah bentuk 3D. Contohnya dalam gambar yang saya tunjuk ni lah gambar Lego ni. Jadi daripada situ kita nampak kan pandangan atas bentuk dia macam mana. Daripada sisi kita nampak macam mana. Dan daripada hadapan pun kita nampak bentuk dia macam mana. Okey, jadi gabungan ketiga-tiga tu, yang tu yang dinamakan sebagai lakaran isometrik. Okey, dapat? Dapat. Okey, sekarang ni kita nak melakar lakaran isometrik. Okey, jadi langkah pertama untuk melukis lakaran isometrik, dia kena ada berapa paksi? Kena ada 3 paksi. Okey, kita tengok paksi apa yang perlu ada. Paksi yang pertama ialah paksi
mendatar. Macam mana paksi mendatar? Mendatar kan? Okey, kemudian macam mana paksi menegak? Tegaklah, lurus. Okey, dan macam mana dengan paksi surut? Macam ni, 30 darjah. Macam kita dah buat smile. Okey, 30 darjah. Okey, yang tu ialah paksi surut. Maksudnya, semasa nak melukis lakaran isometrik, kita kena ada tiga-tiga paksi ni dulu. Okey, boleh? Okey. Sekarang ni untuk melukis lakaran isometrik, kita ada satu kertas khas yang dinamakan sebagai kertas isogrid. Jadi kita tak perlu dah nak ukur sudut 30 darjah. Daripada kertas isogrid tu, kita dah boleh dapat dah ukuran untuk 30 darjah. Okey, tengok dekat atas kertas kamu, atas meja kamu, ada tak kertas isogrid? Ada. Okey, ambil seorang satu. Okey, saya nak tanya. Saya nak tanya kamu. Pernah tengok dah kertas isogrid ni? Pernah? Pernah. Masa bila kamu pernah tengok? Waktu belajar. Waktu pagi tadi. Oh, waktu pagi tadi. Masuk-masuk tengok isogrid. Oh, pagi tadi baru dia tengok. Maksudnya sebelum ni tak pernah tengok. Ada tak antara kamu yang pernah tengok kertas isogrid ni? Baru ni lah kita tengok kertas isogrid. Sebelum ni tak pernah nak guna pun kertas isogrid. Sekarang ni kita tengok kertas isogrid. Jadi yang ni yang kita panggil sebagai kertas isogrid. Dan kat mana? Bila kita nak guna kertas isogrid ni? Semasa kita nak buat lakaran isometrik. Okey. Boleh tak saya nak mengajak kamu untuk melukis bentuk lakaran isometrik bersama-sama? Boleh? Okey. Sekarang ni. Pertama sekali, sebelum nak melukis lakaran isometrik, kamu kena buat apa? Yang macam tadi, nak kena buat paksi. Okey, pandai. Okey, sekarang ni buat paksi dulu pada kertas isogrid kamu. Okey, kamu boleh buat paksi tu menggunakan pen dulu. Kemudian semasa lakaran nanti baru kita guna pensel. Okey, pastikan ada paksi mendatar, paksi menegak dan juga paksi surut. Boleh tak? Kamu ambil dekat sini, tak apa. Ambil dekat sini, kamu garis terus. Okey, sengit sikit tak apalah. Tak apa. Okey, semua dah lukis paksi? Okey, sekarang ni kita nak melukis lakaran isometrik bagi objek ini. Maksudnya bentuk apa tu? Bentuk segi empat, bentuk kotak, bentuk kuboid. Okey, dalam bentuk 3D kita panggil kuboid lah kan? Okey, dalam bentuk ni. Okey, mari kita lukis bersama-sama. Boleh ikut saya? Boleh. Okey, sekarang ni guna pensel. Okey, kita nak melukis lakaran isometrik bagi objek Lego ni. Okey, sekarang ni pada paksi menegak, saya nak kamu ambil 4 kotak. Tanda 4 kotak. Okey, boleh follow? Boleh. Okey, yang tu saya baru ambil dia punya tinggi ni tau. Okey, sekarang ni kita nak buat bahagian sisi ni. Untuk bahagian sisi ni kita kena tahu dia punya kelebaran. Okey, sekarang ni lebar dia saya ambil 6 kotak. Okey, jadi kamu ambil 6 kotak dan tanda. Okey, dekat kertas isogrid tu dah ada kotak dah kan. Senang, kita tak perlu nak guna pembaris dah untuk ukur dia punya panjang.
Okey, kemudian apa kita nak buat? Kamu kena panjangkan yang 6 cm yang kamu buat ni, 6 kotak ni. Panjangkan selari dengan paksi menegak. Maksudnya kita kena panjangkan dia. Okey. Yang dekat sini macam biasalah kita panjangkan dia, kita tandakan dia. Okey, kemudian dapat tak lagi permukaan sisi? Belum lagi kan? Betul. Nak kena tanda bahagian sisi ni pula, bahagian atas. Okey, sekarang ni bahagian atas ni kamu kena garis, pastikan dia selari dengan paksi surut sebelah kanan ni. Okey, jadi garis dia selari dengan paksi surut. Okey, dapat? Dapat. Okey, bagus. Seterusnya, kita ambil pada pandangan hadapan. Okey, kalau kita tengok pandangan hadapan pada sebelah kiri kita ni lah kan. Okey, sekarang ni kita nak ambil ni sama juga dia memerlukan panjang. Okey, ambil 10 kotak panjang. Tanda. Okey, selepas tanda kita nak kena buat apa? Panjangkan garisan selari dengan paksi menegak. Okey, selepas panjangkan nak kena buat apa? Apa lagi yang tak lengkap dekat pandangan hadapan tu? Paksi surut kena panjangkan. Ikut ukuran yang kita dah tanda tadi 4 kotak. Okey. Sekarang dah lengkap ke kotak kita? Belum. Apa bahagian yang tak ada lagi? Bahagian belakang. Okey, sekarang bahagian belakang kita perlu panjangkan dia selari dengan paksi surut kiri dan kanan. Okey, sekarang panjang. Okey, kamu panjangkan. Sebelah tu pula. Ya, betul. Ikut ukuran kamu tadi. Sini ya. Ya, kamu tanda sini tadi. Jadi sini dipanjangkan. Ya, betul. Okey, sekarang nampak dah bentuk kotak? Nampak. Okey. Dan seperti biasa selepas habis lakaran, apa yang kita kena buat? Kena legapkan. Legapkan ataupun hitamkan. Okey. Sekarang jadi tak bentuk lakaran isometrik, bentuk 3D tu. Jadi tak? Jadi. Okey, saya nak pilih satu untuk tengok jadi tak lakaran dia. Okey, saya nak memilih kamu. Jadi tak lakaran kamu? Oh, jadi. Okey, mudah tak nak lukis lakaran isometrik? Mudah? Mudah. Memerlukan masa yang lama ke? Tak. Tidak. Bila kita faham, kita akan jadi mudah. Okey, ganjaran untuk kamu sebab melukis dengan tepat. Okey, jangan risau, orang lain pun ada juga. Ada juga, sabar. Okey, jadi semua orang boleh melukis lakaran isometri dengan betul. Okey, sekarang boleh tak saya nak pergi ke aktiviti seterusnya? Boleh. Yang ni kamu buat mengikut saya. Sekarang ni saya nak tengok kamu pula yang buat. Boleh? Okey, kita pergi kepada aktiviti yang pertama. Aktiviti pertama ialah aktiviti melego. Nampak tak Lego atas meja? Nampak. Yang excited tengok Lego tadi kan? Okey, sekarang ni saya bagi kamu peluang untuk ambil Lego tu dan pegang. Okey, boleh ambil Lego masing-masing di atas meja dan pegang. Okey. Okey, untuk aktiviti ni, saya nak kamu dengar arahan saya untuk aktiviti yang pertama. Okey, aktiviti pertama ni saya nak kamu duduk di dalam kumpulan. Okey, ni kamu dah ada kumpulan, nanti kamu akan bekerja dalam kumpulan.
Dan dengan menggunakan Lego yang disediakan, saya nak kamu menghasilkan 3 objek. Apa-apa bentuk ikut kreativiti kamu. Boleh? Faham? Okey, saya bagi masa 5 minit. Okey, saya nak CFU, check for understanding. Kamu faham ataupun tak? Okey, yang pertama, kamu kena buat apa? Duduk dalam kumpulan. Yang kedua, bina objek. Berapa objek? 3. Dalam masa 5 minit. Okey, sekejap saya bagi timer. Okey, dalam masa 5 minit kamu bermula sekarang. Okey, pastikan objek kamu tu objek yang berbeza nah, tiga-tiga tu berbeza. Boleh? Boleh? Okey. Ni ada 2, 3 objek. Okey. Tak perlu gunakan tayar yang ada tayar ni. Okey, objek apa yang kamu nak guna? Nak buat objek apa, buat bentuk apa? Ikut kreativiti kamu. Okey, ni baru satu. Okey, maksudnya kena objek yang berbeza. Okey, boleh? Okey. Pastikan tak sama objek tu nah. Mesti ada perbezaan. Sama tak? Sama tak dengan objek yang pertama? Berbeza. Kalau berbeza tak apa. Kita ambil yang berbeza. Okey. Ya? Okey. Boleh? Maksudnya bentuk objek tu berbeza. Okey, cantik. Bagus. Okey. Okey, saya tengok setiap kumpulan dapat menghasilkan objek yang berbeza ikut kreativiti masing-masing. Tak sampai 5 minit. Okey, pilih betul-betul 3. Yang mana buat lebih tu pilihlah 3. Yang buat lebih tu kreatif lah. Okey. Okey. Dah habis mereka bentuk. Nak ganjaran tak? Okey. Saya bagi bermula dengan ni dulu. Terima kasih cikgu. Oh, mereka ada pilihan mereka.
Okey, sebelum kita ke aktiviti yang kedua, masing-masing dapat ganjaran lah. Cukup tak 3? Ya, cukup. Okey, boleh saya teruskan ke aktiviti yang kedua? Okey, macam tak sabar ya ni. Okey, aktiviti yang kedua. Okey, aktiviti kedua. Okey, boleh duduk. Okey, aktiviti kedua ialah aktiviti lakaran isometrik. Sini yang nak menguji tadi. Kita nak uji balik sama ada kamu menguasai ataupun belum lakaran isometrik. Okey, untuk aktiviti ini dengan menggunakan objek Lego yang sama. Saya nak kamu menghasilkan lakaran isometrik bagi setiap objek. Jadi bermaksud dekat sini, berapa lakaran yang kamu perlu hasilkan? 3 lakaran isometrik. Sebab ada 3 objek. Okey, sekarang ni kamu bolehlah kalau nak agihkan tugasan tu kepada ahli kumpulan masing-masing. Okey, masa diberi 10 minit. Cukup tak 10 minit untuk 3? Okey, yakin ya? Okey, saya bagi masa dalam masa 10 minit. Bermula sekarang. Okey, guna objek yang kamu buat. Belum lakaran isometrik ni dulu. Guna kertas isogrid. Atas meja kamu ada kertas isogrid. Okey, guna kertas isogrid tu dulu. Okey, kamu boleh mula melukis. Okey, yang ni kita simpan dah lah. Nanti pula kamu buat yang tu dulu. Supaya nanti tak bercampur. Nanti pening pula. Okey, first kali nak kena buat apa? Paksi. Ya, pandai buat paksi. Kenapa kamu dekat tengah-tengah tu? Sepatutnya paksi kamu dekat sini. Okey, kena padam balik. Paksi ni kat sini baru dapat 30 darjah. Okey, pastikan lukis paksi tu tepat di garisan lah. Laju. Boleh buat. Okey. Buat paksi dulu. Okey, lepas buat paksi kamu boleh terus buat lakaran isometrik. Guna bilangan kotak pun tak apa. Maksudnya yang ni kamu anggap 2 kotak. Yang ni 2 kotak. Jadi 4 kotak. Jadi boleh lukis terus 4 kotak. Ataupun kalau nak besarkan lagi boleh lah. Kalau macam ni 2, 4, 6. 6 kotak. Jadi panjangnya akan jadi 6 kotak. Okey. Kira guna kotak pada isogrid tu lebih mudah. Jadi tak perlu ukur guna pembaris lah.
Ya. NASA berhenti. Okey. Okey semua? Progres berjalan lancar? Okey, boleh teruskan. Kamu kena buat nampak bentuk tangga ni lah kan? Okey. Okey, bagus. Nampak tangga dia. Okey? Boleh? Okey. Maksudnya kamu kena buat tepi ni. Ni depan dia kan? Macam mana depan dia? Oh, sini depan. Okey. Jadi dekat ruang ni kena ada kosong baru dia naik macam tangga. Jadi kamu kena masuk dululah. Masuk dulu dekat sini, lepas tu baru naik atas. Untuk tunjuk masuk ni. Okey. Nampak semuanya boleh melukis dengan baik, membuat lakaran isometrik dengan baik. Oh, ada yang siap boleh mewarna. Bagus. Okey. Kamu okey kah? Okey, tinggal 1 minit 30 saat. Okey tak? Okey, kamu lukis ni, lepas tu kamu naik dekat sini. Bila kamu naik sini, kamu turun dekat sini kan? Kan jangan ada pula. Lepas tu sekejap lagi dia naik lagi. Dia naik kat sini pula. Kan kamu macam bertangga kan? Ha. Okey. Ha. Ni, yang ni. Ha, betul? Betul. Ukuran dia setinggi ni lah. Maksudnya daripada sini sampai sini. Nampak tak? Maksudnya dia sampai, kamu punya height kan sini kan, lebar dia kan? Sampai sini, lepas tu kamu akan naik sampai sini. Maksudnya lebar dia takat ni je lah. Lepas tu kamu masuk pula dekat sini. Lepas tu baru naik pula tinggi dia. Sebab ada 3 tingkat kan.
Okey. Tinggal ya, betul. Dia nampak dia punya tangga tu. Okey, kamu boleh terus sambung melukis. Okey, kumpulan mana yang dah siap boleh angkat tangan? Okey, kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 6. Okey, kita tunggu 3 kumpulan lagi. Kumpulan 3, kumpulan 4 ada masalah? Okey. Betul. Okey, kumpulan 4 dah siap. Okey, kumpulan 3 pun dah siap dan kumpulan 5. Okey, kumpulan 5 pun dah siap. Okey, maksudnya semua boleh melukis lakaran isometrik dengan betul. Okey, mudah ya kan? Daripada objek, kita lukis lakaran isometrik. Seterusnya, aktiviti seterusnya, kalau kita tengok daripada sini, lakaran isometrik kita boleh dapat 3 pandangan. Betul? Betul. Okey, jadi boleh tak kalau kita pergi ke aktiviti seterusnya, aktiviti ketiga ialah aktiviti pandangan 3D, 3 dimensi. Okey, dekat sini kamu dalam kumpulan menggunakan lakaran isometrik yang sama. Saya nak kamu keluarkan ketiga-tiga pandangan. Maksudnya saya nak kamu keluarkan pandangan atas, pandangan sisi dan pandangan hadapan untuk ketiga-tiga lakaran isometrik yang kamu lukis. Boleh? Boleh. Okey, masa diberi 10 minit. Bermula sekarang. Guna kertas yang saya bekalkan. Okay, bina ketiga-tiga pandangan. Okey kah? Okey, boleh keluarkan pandangan. Pandangan atas, sisi dan hadapan. Objek kamu objek mana? Okey.
Okey. Kenapa kamu punya pandangan ni dia ada garisan-garisan ni? Garisan-garisan tu nak tunjukkan apa? Nak tunjukkan ada benda dekat tengah. Maksudnya dia bertangga dan terpisah. Jadi sebab tu kita asingkan dia dengan garisan. Kan? Okey. Yang ni yang mana? Pandangan hadapan. Okey, maksudnya ruang kosong ni? Okey. Tertinggal ruang kosong. Okey, maksudnya bila kita tengok pandangan hadapan ada ruang kosong kat situ kan? Okey, jadi nampak ada pandangan hadapan. Yang ni pandangan hadapan. Okey, saya nak tengok pandangan atas kamu. Ini pandangan atas. Okey, kenapa pandangan atas kamu ni ada garis-garis ni? Nak menunjukkan apa? Tunjukkan dia bertingkat-tingkat. Dia bertingkat-tingkat. Nampak macam bentuk tangga kan? Jadi dia terpisah lah kat situ. Jadi bila kamu buat garisan-garisan ni, kamu nampaklah dia tu terpisah. Jadi kalau kita tengok daripada atas ni pun memang nampak kan? Nampak terpisah. Okey, betul? Pandai? Okey, ketiga-tiga pandangan. Okey. Teruskan. Okey. Boleh teruskan. Okey. Okey, betul? Okey. Okey. Kenapa ada atas macam ni? Ya, Yang ni nak menunjukkan yang mana? yang tu, yang atas tu. Okey, betul? Okey, maksudnya bila kita pandang atas tu nampak yang tu lah satu dekat Ya, tengah kan? Okey. 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 Kalau kamu tak asingkan garisan dia pun okey juga, boleh je. Okey. Okey. Okey, kamu ada lebih kurang 3 minit 50 saat lagi.
Oh, buat ukuran. Ukuran lebih mudah. Okey. Kalau pandangan sisi dia? Tengok pandangan sisi. Okey. Dah siap. Okey. Dah siap. Ketiga-tiga. Oh, ni ada satu lagi. Okey. Yang ni pun tiga-tiga dah siap. Tiga-tiga dah siap. Okey. Yang ni tiga-tiga dah siap. Okey. Yang ni tiga-tiga dah siap. Oh, kamu okey. Teruskan. Kamu ke objek mana? Oh, okey. Okey. Susah kah? Senang. Senang, mudah. Mudah. Ni tak ambil lagi. Okey, kita tunggu kumpulan 1 dan 2 Ustaz. Nak siap dah? Okey. Cukup tak tangga dia? Cukup. Kumpulan 2 siap? Okey, siap. Kumpulan 1 siap. Okey, semua dah siap melukis lakaran isometrik dan juga tiga-tiga pandangan. Okey, tepukan untuk diri sendiri. Okey. Dan aktiviti yang terakhir. Aktiviti yang terakhir kita nak masuk kepada aktiviti butter. Okey, aktiviti butter ialah aktiviti pertukaran pandangan. Okey, sekarang ni saya nak kita buat gallery walk, one stay, three stray. Okey, sebelum kita buat gallery walk, saya nak kamu berbincang dalam kumpulan, pilih lakaran terbaik untuk dibentang. Okey, sekarang boleh bincang dan pilih lakaran terbaik untuk kamu bentang. Okey, yang dah siap buat pilihan boleh angkat tangan. Okey, kumpulan 5 dah siap, kumpulan 2 dah siap buat pilihan, kumpulan 3 dah siap, kumpulan 1 dah siap buat pilihan. Okey, kita tunggu kumpulan 4 dan 6. Okey, kumpulan 4 dah buat pilihan. Okey dah, kumpulan 6 dah buat pilihan. Iman, dah buat pilihan kumpulan kamu? Dah. Okey. Okey, ke-6 kumpulan dah buat pemilihan lakaran terbaik. Okey, seterusnya dalam kumpulan
kamu pilih seorang wakil untuk buat perbentangan. Okey, bincang dan pilih seorang untuk menjadi wakil pembentang. Okey. Wakil pembentang, kalau kumpulan tu dah siap buat pilihan, yang wakil pembentang akan duduk, ahli grup lain akan berdiri. Okey, jadi saya nampak kamu dah bersedia. Pembentang duduk. Okey, kumpulan 3 dah ada pembentang, pembentang duduk. Kumpulan 5 pun dah ada pembentang. Okey, bila seorang duduk yang lain berdiri, saya nampak kamu dah bersedia. Okey, kumpulan 1 pun dah ada pembentang. Okey, kumpulan 2 pun dah ada pembentang, kumpulan 4 dah ada pembentang dan kumpulan 6 juga dah ada pembentang. Okey, sekarang ni kita masuk kepada aktiviti gallery walk di mana semua ahli yang berdiri akan bertukar tempat dengan kumpulan di sebelah. Faham? Bertukar tempat dengan kumpulan di sebelah. Okey, sekarang boleh bertukar. Okey. Masa perbentangan diberi 3 minit. Okey, orang yang mendengar akan buat ataupun akan tulis komen selepas habis perbentangan. Okey, clear? Faham? Okey. Masa perbentangan 3 minit bermula sekarang. Saya Dania sebagai pembentang. Ni kami punya objek. Kami buat bentuk segitiga. Ni seterusnya, ni lakaran isometrik kami. Lakaran isometrik kami ada pandangan 3D iaitu pandangan atas, ni pandangan sisi dan ni pandangan hadapan. Jadi dia ada pandangan 3D, pandangan 3 dimensi. Okey, tanpa mau basuh kami. 1, 2, 3, 4. Sini kami punya lukisan. Ini punya objek. Okey, sama. Nak komen apa? Okey, yang mendengar selepas dengar sila komen. Adakah kawan kamu membentang dengan betul? Adakah dia melukis pandangan dengan betul? Betul? Betul. Ketiga-tiga pandangan tu dilukis dengan betul. Dan kamu faham apa yang dibentang? Faham. Okey, bagus. Kawan kamu membentang dengan jelas? Jelas. Kamu faham? Faham? Okey, kamu faham dengan pandangan atas yang dilukis? Faham? Kenapa dia ada garisan-garisan tu? Garisan-garisan tu menunjukkan ada bahagian-bahagian yang belah atas tu. Oh, Dia ada 5. perbezaan maksudnya ada tingkat-tingkat dia tu.
Okey, jadi dibezakan dengan garisan-garisan tu lah. Iya. Okey, faham. Faham. Okey, bagus. Okey, bila kawan kamu dah bentang, jangan lupa sila komen. Okey. Dah komen, kamu boleh lekat pada kertas pandangan kawan kamu tu. Okey. Okey, ada masalah. Okey, tamat untuk komen. Habiskan ayat komen kamu, lekat pada kertas kawan kamu yang membentang. Okey, sekarang kamu boleh balik ke tempat masing-masing. Okey, sekarang ni saya nak mendengar komen dari kawan kamu kepada pembentang. Okey, komen yang baik, komen yang positif, kita akan bagi ganjaran seterusnya. Boleh pilihlah. Ni orang panggil apa? Blind box. Misteri apa yang ada di dalam dia. Okey, kumpulan pertama yang nak baca komen yang dia dapat. Volunteer. Okey, Iman. Kejap. Okey, baca komen. Daripada kumpulan nombor 5, salah seorang cakap perikaan yang ringkas dan mudah. Pembentangan pun okey, tak cepat sangat. Pembentangan baik, lakaran memuaskan, pandangan 3D jelas. Congratulations. Apa benda ni? Congratulations. Tak tahu English. Objek okey dan bagus. Saya dan pembentangan pun saya faham bagus dan tahniah. Lakaran cantik, pembentangan faham. Okey. Okey, feedback yang positif. Tepukan untuk kumpulan 6. Okey. Boleh pilih ganjaran seorang satu. Okey, Iman, popcorn set kumpulan. Okey, sementara tu kamu boleh ni ambil. Kumpulan 2. Mana kumpulan 2? Okey, kumpulan 2. Amin. Okey, Amin, baca komen. Hasil lakaran yang sangat menarik dan kreatif, pembentangan memuaskan, pandangan atas sisi hadapan betul tanah. Okey, betul pandangan dia lukis. Okey, positif, tahniah. Okey, Amin. Nanti kamu pula. Okey, Amin, popcorn set kumpulan mana? Kumpulan 1. Okey, kumpulan 1. Damia. Okey, Dania, baca komen. Terbaik, tahniah. Oh, yang tu terbaik, tahniah. Okey, bagus. Tepukan untuk kumpulan 1. Okey, Dania. Okey, Dania popcorn. Kumpulan 5. Okey, kumpulan 5. Aish. Okey. Kurang cantik, antara simple tapi cantik, banyak detail, lakaran elok. Semua okey, lakaran pun elok. Okey, tim ni dah ada potensi yang baik. Lakaran cantik, pandang 3D pun boleh tahu. Okey, komen yang sangat positif. Okey, tahniah. Iman boleh pas. Boleh pas. Buka. Pilih salah satu. Okey, Ais pilih kumpulan 4. Okey, komen kamu Hazim. Kumpulan kamu dapat komen apa? Penjelasan yang baik dan jelas, tahniah betul. Okey, tahniah betul juga, maksudnya jelas. Okey, dan kumpulan yang terakhir. Siapa pembentang? Okey, Yana. Tahniah betul. Tahniah betul, positif. Semua okey. Jadi kesimpulannya semua melukis dengan betul dan membuat pembentangan yang jelas. Jadi semua layak dah dapat ganjaran? Okey.
Nanti kamu akan pass lah ganjaran kamu tu nak. Okey, dan seterusnya sebelum kita akhiri sesi pembelajaran kita, kita pergi kepada rumusan. Ada siapa volunteer untuk bagi rumusan? Okey. Yana, apa yang kamu dapat hari ini? Dapat melakarkan lakaran isometrik dengan betul. Dengan betul. Okey, yang tu yang kamu dapat. Okey, Tanya. Okey, ganjaran kamu. Okey, Yana popcorn tak seorang? Aishi. Okey, Aishi, apa rumusan yang kamu boleh buat yang kamu dapat hari ini? Dapat benda baru, lepas tu dapat lukis 3D dengan elok. Okey, dengan betul lah. Ketiga-tiga betul. pandangan tadi betul. Okey, Tanya. Okey. Sekarang ni, keluarkan sticky note. Okey, ada sticky note kan? Okey, sekarang kamu boleh tulis apa perasaan kamu selepas tamat sesi pembelajaran hari ini. Selepas tulis, kamu boleh lekat di depan ni, ada parking lot. Okey, kelas, kita ada parking lot di depan ni. Ya, kita ada parking lot dekat depan sebelah kiri dan sebelah kanan. Selepas kamu tulis, kamu boleh lekat di parking lot di hadapan. Okey, tulis dan lekat di hadapan. Okey, lagi. Oh, rata-rata saya gembira dan seronok kerana dapat belajar dan membuat aktiviti. Saya sangat seronok. Saya dapat belajar lakaran isometrik. Saya sangat gembira. Happy. Happy. Terlalu happy. Rasa happy. Sangat best dan sangat syok. Happy. Saya berasa sangat seronok kerana dapat hadiah. Saya gembira. Saya gembira kerana dapat melakar isometri dan dapat gula-gula. Seronok nak belajar lagi. Okey. Okey, alhamdulillah. Semua saya rumuskan kembali pembelajaran hari ini. Maksudnya ada 2 objektif yang kamu telah capai dan kamu telah kuasai. Yang pertama, kamu dapat melakar sekurang-kurangnya 2 lakaran isometrik. Dapat tak lukis tadi? Dapat. Dan dapat lukis dengan betul. Dan objektif yang kedua, kamu dapat melukis
sekurang-kurangnya 2 pandangan atas, pandangan sisi dan pandangan hadapan dengan betul. Dapat? Dapat tadi kan? Okey, jadi kita dapat menguasai kedua-dua objektif hari ini. Betul? Okey, tahniah untuk diri sendiri. Dan terima kasih untuk sesi pembelajaran hari ini. Terima kasih cikgu, minta ampun, minta restu. Doakan kami cikgu, kami sayang cikgu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.